Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel everybody. Kau teman aku balik kerja ni dalam keadaan jalan basah. Wow, sikit lagi motor tu. Keadaan jalan basah, lepas tu masih jam je ni. Ini aku keluar betul-betul 6 lebih ni. Tak larat dah duduk kat kerusi office tu. Ya Allah, sakit pinggang dia. Aduh, dah tua lah Aktiviti berat dah tak boleh. Sebab aku tak perasan pun tadi dalam office tak dengar pun hujan ke tak. Bila keluar baru tahu kan jalan basahan. Tapi saya baik lah tak hujan sekarang ni, dah berhenti. Tengok langit tu macam nak hujan lagi. So baik kita cepat sebelum dia turun. Sekarang ni aku menghala ke arah yang cerah lah. Woo! Kita lalu EKVA lah hari ni nak. Selalu sangat lalu bukit ni. Wow. Siap baik. Alhamdulillah, kalau cuaca sedih best tu bawa motor. Sejuk je badan aku ni. Santai di situ. Aduh. Macam mana kita mau masuk kanan? Tumpang lalu. Alhamdulillah. Kau tengah sangat. Ke tepi dah sikit. Aduh, tak muat lah motor abang. Tapi sana okey tu cuaca tu. Motor aku dah kena servis dah sepatutnya ni. Jom kita tengok. Aku rasa aku set kat trip A dah 3,000. Biasa 5,000 aku servis lah. Korang kalau servis motor yang mana baru pakai motor ni, minyak hitam tolong jagalah untuk kita mengelakkan benda-benda yang tak diingini berlaku lah. Sebab lagi-lagi kau dah masuk full system, kau dah plug iridium, kira senang cerita kau dah bikin motor kau lah. Sebab ada berapa kes kan dia tukar-tukar minyak hitam kan. Kalau korang kenal Wanas lah, Wanas dia kata tolonglah jaga minyak hitam. Sebab motor dia dah tune, dah masuk full system kan. Ada 3 biji motor macam dia, spek sama lah, tak silap aku lah, ataupun spek berbeza sikit ke macam mana. Tapi yang dua lagi tu memang bawa motor macam tak ada resok lah. Senang cerita kan, memang merembat dia kan. Masuk track keluar track kan. Motor dia orang okey, tapi motor Wanas ni tak bernasib baik, enjin pecah. Lepas tu dia kata silap dia yang lagi dua tu tak pernah tukar minyak hitam selain daripada Kawasaki punya original tu, yang maksudnya kau beli kat service center. Maksudnya dia orang pakai minyak hitam tu. Cuma Wanas ni je yang tukar kan. So dia tak bernasib baik. Jagalah minyak hitam korang ya. Sorry Wanas saya tak mention nama Kalau kau tengok video ni, kita share lah. Aku bukannya main track sangat pun. Tak pernah pergi pun. Tapi ini untuk ada yang tanya reliable ke tak motor ni ke apa semua kan. Dah terjawab lah. Minyak hitam tolonglah jaga. Jangan pakai minyak hitam pelik-pelik lah. Alamak, depan tu gelap. Takut kan aku corner macam ni kan, depan tak nampak. Lepas tu jalan basah pula. Allahuakbar. Itu memang nasib tak baik lah Tayar belah kiri kanan aku dah botak ni. Aduh. Mantap. Ambil kau. Bin. Kita masuk Akleh dulu. Aduh, bahayanya kita ni. Nasib baik kau tak laju, babe.
weh Alza. Oh, kita nak ke kanan Alamak, 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 alamak. Salah jalan, salah jalan. Mantap. Jangan. Jam teruk. Alhamdulillah. Bismillah. Woi, Wahyu dah takut lah sekarang. Tak berani siut. Aduh. Mungkin lah tu. Mungkin ada benda-benda yang apa tak baik tu buatkan kita rasa takut tu. Alhamdulillah lah. Kereta banyak aku tak berani babe. Mantap. Macam laju kan. Tapi sebenarnya biasa-biasa je. Ingat kan macam boleh siap. Tak boleh pula. Masuk kiri. Oh ya Allah. Woi, ramai juga dah ikut AKB ni. Masa awal-awal buka tak ramai pun. Rupanya sini dah hujan sebab dah hujan. Dia dah lari ke KL tadi. Jalan memang basah asyik. Tak berani babe. Sejuk je. Alhamdulillah. Woi, berkabus babe. Santai, santai. Jangan ikut perasaan. Oh, ni apa ni? Exit daripada mana? Oh, dah ada jalan lah. Dulu tak ada jalan lagi. Oh, okey, okey, okey.
Tak boleh lah bawa laju penat lah. Serius aku cakap penat lah bawa laju. Tak kena fokus kan. Tak lalu babe. Tapi corner ni sedap. Tapi abang takut lah. Aduh. Alhamdulillah tak hujan. Dah sampai, Alhamdulillah. Okeylah geng, video pun sampai sini saja dulu. Kepada yang sudi menonton, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.